Ini adalah senaman terbaik untuk ibu mengandung. Pertama, yoga prenatal. Kelebihan yoga prenatal ialah mampu tingkatkan fleksibiliti, postur dan kawalan pernafasan di mana sangat membantu semasa bersalin. Cara paling selamat ialah dengan sertai kelas prenatal yoga atau buat di rumah dengan panduan video khas untuk ibu mengandung. Elakkan posisi terbalik, lenturan belakang atau baring sepenuhnya selepas minggu ke-20 kehamilan. Kedua, berjalan kaki. Aktiviti jalan kaki ialah yang paling mudah dan selamat untuk ibu mengandung, boleh dilakukan dalam jadual harian. Ini membantu kuatkan stamina, kekuatan dan daya tahan tubuh bagi menghadapi proses kelahiran nanti. Ketiga, senaman squat dengan sokongan. Squat mampu tingkatkan kekuatan kaki dan punggung serta bantu posisi bayi turun ke arah pelvis dengan betul. Tips, untuk lebih selamat, pegang dinding atau kerusi untuk keseimbangan. Nak bersenam lebih best dan badan ringan? Dapatkan Maternity Belly Support Band sekarang. Direka khas untuk kurangkan sakit belakang dan ringankan perut mama mengandung. Kemudian, berenang. Air membantu menampung berat badan, jadi sendi dan otot tidak terasa terlalu berat. Tips, gunakan gaya renang tenang dan elakkan kolam terlalu sejuk atau panas. Akhir sekali, menghadiri kelas aerobik untuk ibu mengandung. Aerobik bantu tingkatkan daya tahan badan, stamina, supaya ibu lebih bertenaga menghadapi kehamilan dan proses bersalin. Pastikan ibu kaji langkah keselamatan sebelum sertai kelas. Bersenam sememangnya memberikan impak positif semasa mengandung, tetapi elakkan senaman yang terlalu ekstrem atau berlebihan. Dapatkan nasihat doktor terlebih dahulu dan sentiasa berhati-hati semasa melakukan senaman.